Pada siri video yang lepas, saya dah kongsikan beberapa aktiviti yang anda semua boleh gunakan melalui gambar. Jadi hari ini saya kongsikan satu tips bagaimana dengan gambar tersebut kita boleh untuk ulang guna pelbagai aktiviti supaya kita sediakan sekali sahaja bahan tersebut dan dia boleh untuk dimanipulasi dalam pelbagai bentuk aktiviti ataupun program yang perlu kita laksanakan. Saya beri suatu contoh. Di tangan saya ni adalah koleksi card of activity ataupun COVID-99, satu produk inovasi di mana saya cantumkan gambar-gambar ini kepada 69 keping mengikut 5 tema tertentu. Jadi anda pun boleh buat benda yang sama. Kita combine beberapa kategori gambar kemudian pindahkan pada satu kad. So ini adalah interface ataupun permukaan gambar di hadapan kad. Kemudian pada siri yang lepas saya sebut satu aktiviti yang kita boleh gunakan dengan aktiviti gambar adalah puzzle. Puzzle ni macam mana yang saya maksudkan? Kalau tadi ini adalah gambar hadapan, so di belakang kad-kad ini sebenarnya ada satu lagi aktiviti yang boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya, iaitu yang kita sebut sebagai puzzle tadi. Saya akan minta peserta untuk cantumkan kad-kad ini yang berselerak ini untuk menghasilkan satu keping gambar. Apakah yang dimaksudkan dengan gambar tersebut, mereka perlu selesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekiranya isu yang timbul adalah kad ini hilang, so arahan tadi saya boleh manipulate dengan sila cari satu keping kad yang hilang ataupun apakah kad yang hilang daripada kombinasi gambar-gambar ini. So, ini satu bentuk kreativiti sebenarnya yang anda boleh ambil dan turut laksanakan dalam anda punya program, iaitu bagaimana dengan gambar-gambar yang ada yang kita telah kategorikan ini, pindahkan kepada kad untuk kita lebih kreatif beraktiviti. Selamat beramal dan insya-Allah boleh bantu anda untuk lebih kreatif dalam beraktiviti.